4, 3, 2, 1. Bang, Ya? sorry bang, ganggu bang. Oh, okay, Nak pinjam masa abang sedikit boleh tak? Kita nak ajak abang join satu challenge ni. Challenge under Sapu Laju je nama dia. Challenge apa tu? Okey, macam ni bang. Sekarang kita kat speed mat kan. Dalam masa seminit, kita masuk speed mat ni. Dalam masa seminit tu abang ambil apa je yang abang nak. 99 laju payung. Betul ke? Jangan tipu. Kita tak tipu. Kalau abang tak percaya, jom. Serius eh? Okey, jom. Dalam kiraan 3, 2, 1. Laju bang. Tapi yang penting abang ada 40 saat je lagi bang. Ni laju bang. Belum. 15 saat lagi. 4, 3, 2, 1. So far bang, cukup abang untuk kehidupan seharian bang. Saya rasa lebih ni, sebulan ni. InsyaAllah sebulan lebih cukup ya. Apalah perasaan kau bila 99 laju dah payung? Perasaan confirm lah, happy lah. Sebab bila balik-balik je kan, student duit tak adalah cukup sangat kan. Tiba-tiba datang sini, Allah rezeki. Okey bang, 99 laju dah payung abang barang-barang kat Speedmart. 99 laju nak bagi abang duit pula. Dah payung ni nak payung duit pula. Serius sama. Tapi abang kena join kita main game ah. Game apa tu? Okey, abang macam ni, abang tekan spin, tengok abang akan dapat berapa. Kita akan bagi based on spin yang abang dapat. Tekan je. Tekan je random tengah. Tekan eh? Okey, boleh bang sekarang. Tengok. RM300 bang. 100, 200, 300 menjadi milik abang. Terima kasih 99 laju. Weh, nak join Sapu Laju ke? Senang je weh. Korang follow je akaun social media kita orang sebab semua maklumat, semua update lokasi dah ada dah dekat situ. Kalau korang takut orang lain dulu join daripada korang, korang terus follow akaun Telegram group kami sebab